Okey, semula. Min 100, sisi hampir awal tu K. Mesti rekod semula-semula. Okey, lepas tu baca daripada soalan dia kata, baca daripada soalan pula. Baca daripada graf tu. Okey, graf awak ni, tengok dia paksi apa? X. Okey, lepas tu. Ya, kan saya dah cakap dah. Okey, lepas tu dia buat jadi 90. Lepas tu dia lorek macam ni. Jadi bacaan dia X tu lah. X lebih apa? Kecil daripada berapa? 90. Itulah bacaannya. Sama dengan berapa dia bagi lorek tu? 10.84%. 10.84%. Faham? Tu je. Okey, lepas tu ulang balik. Boleh X ke? Macam tu je. Okey, lepas tu 90 tolak pandai per. Yes, sama dengan 0 point. Betul. Okey, lepas tu saya ajar buat apa? Buat graf. Tapi graf dah ada dah tu kan? Graf dah ada. Okey, sekarang ni bila graf dah tak payah buat lah, biar je lah. Kalau nak buat boleh, tapi awak buat macam ni, tengok. Okey, paksi jadi apa? Z. Lepas tu, alamak, Z ni tak tahu nak letak mana. Tapi kan kita tiru atas tadi kan? Tiru je atas. Lepas tu lorek. Kita tiru atas je tadi. Macam tu. Jadi Z ni patutnya 90 tolak 100 per sisi ampere Y. Faham tak konsep sekarang? Okey, dah. Jadi maknanya kita ni kena cari apa? Sisi ampere Y. Sisi ampere Y. Lepas tu kena cari apa? Z lah. Kena cari Z dulu baru boleh cari sisi ampere Y tu. Okey. Lagi. Sekarang nak cari dalam apa? Jadual. Ada satu tolak ke? Perlu tak satu tolak? Perlu tak? Saya tanya, logik. Perlu tak? Tak payah. Kenapa tak payah? Kecil. Boleh cari tak dekat graf 0.108? Boleh. Kalau boleh cari dalam graf, dalam jadual, dalam jadual, tak payah satu tolak. Yang kita nak tolak tu jika melebihi 0.5. Itulah senang cerita. Dah ingat itu paling senang. Kalau melebihi 0.5 je kau tolak. Itu paling senang ingat lah. Kalau kurang daripada tu dah layan je. Okey. Cari dekat Z kita, bukan kat Z. Yang jadual kita tu, cari kat mana kau jumpa 0.1084. Ada tak? Cari dalam graf awak tu. Dalam jadual je. Graf. Dalam jadual ada? Macam tak ada je. Paling dekat apa? 1075 tak boleh. Dia kena melebihi. 83 tak boleh. Kurang pula. 93 boleh. Dia kena melebihi 1084 tu. Okey. Sebab apa? Ada kolom belakang ni. Dia tulis tolak kan? Okey. Cuba awak cari nak tolak mana untuk mendapatkan 1084. Nak tolak berapa belas tu? 0.1093 nak tolak berapa? Dapat 0. Kau tolak je lah dua-dua tu kan. So cari ada tak 9? Area tu ada? Ada. Okey Cun. Okey dah. Kolom. Okey, kolom apa? Yang ni pula kolom apa? Lajur apa? Tu. Lajur macam ni. Row. Z 1.2. Lajur 3. Hujung? Jadi itulah jawapan dia. Jadi itu adalah huruf apa tu? Z. Jadi Z sama dengan 1.235. Okey, mana Z kita tadi? Tu dia. Jadi 1.235 sama dengan 90 tolak 100 per sisihan piawai. Okey, ada masalah lagi ni. Kejap, sabar. Tak bagi. Okey, awak tengok tak kita punya graf ni? Belah apa? Kiri. Kalau kiri, Z awak ni kena bukan kurang. Negatif. Ingat tak yang kita label negatif 1.8 tadi? Mana? Tu kan? Belah kiri kan negatif. Jadi ini pun logik juga. Bila awak dah dapat 1.235 tak ada masalah lah. Cuma bila tengok kita punya garisan kita dekat belah kiri.
Jadi ini kena pandai-pandai sini. Kena letak apa? Negatif. Belah kiri kan negatif. Paksi kita kan Z. So negatif. Inilah selalu berlaku dalam SPM. Banyak salah. Dah lah SPM 2-3 kali ni asyik keluar negatif je. Dia memang sengaja mencari salah. Bukan nak bagi positif kan. Negatif budak lupa. Aduh ya kan. Lepas tu kan kenapa budak lupa? Sebab dia teragak-ragak benda ni tau. Macam kan. Bukan terror kan. Okay. Jadi lepas tu geraklah sendiri. Dapatlah sisian piawai awak nanti. Mana hilang dah. Sisian piawai adalah sisian piawai kita huruf apa? K Tak gantilah hai. K. Kita tak ganti hurufnya. K. Jadi K dapat 8.0971. Mana dapat Z? Ni. Cari dalam jadual. 0.1084 ni cari dalam ni. Satu tu bunda. Dalam ni. Cari dalam jadual. Okey, masalahnya tak ada 1084 tu. Yang ada lebih daripada dia 93. Okey, 93 ni kena ada untuk tolak dia. Hujung tu. Kena tolak berapa untuk dapat balik ni? Okey, dapat? Okey, lepas tu baru kita ambil Z atas. 1.235 gabung semua sekali. Dapat? Okey, dah. Okey, so dapat K ni adalah sisian piawai. Jadi untuk mencari variance K kuasa 2. Jadi K kuasa 2 tak je variance kuasa 2 So sama dengan berapa tu? Mana? Tak nampak. 8.0971. Belakang 1 ada apa? 6. 2 lah. Okey. Kena bunda lah. Okey. Bila kuasa 2 dapatlah 65.56. Okey. Okey, faham? Boleh faham? Boleh kan? Okey. Okey, next kita pergi kepada boleh ke? Boleh. 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 Okey. Next kita pergi sebab saya ingat macam buat video kan. Buat video tu kan main laju kan. Okay, next kita pergi kepada kedua. Yang ni tadi kita buat. Kebarangkalian berjisim. Jisim tu yang X tu. X apa dia? Antara 90 dengan 110. Okey, sebab gambar raja atas tadi dia dah padukan macam tu. Maksudnya kalau 90 tu boleh. Okey. Maksudnya kalau garis tapi jarang. Biasanya memang kita buat padu je. Tapi kalau dia beri, kita bila kita lukis tu kita tak ikut. Kita pak je macam tu je kan. Maksudnya kalau dia bagi tu titik-titik. Betul. Biasa ya. Ya betul. Sepatutnya. Sama juga macam kita lukis. Kita main lukis je macam tu kan. Okey, lepas tu tutup. Itu macam tadilah. Macam tadi ulang balik 90 tolak berapa tadi? 100 per. Sisian piawai dah dapat belum? Berapa? Aduh, hai kenapa banyak sangat pecahan ni? 097 7 je lah, tak payah dah, tak 2. Malas dah. Okay, 2. Dah 2 lah. Okay dah. Okay, Z. Itulah dianya. Inilah admatnya. Suka no perpuluhan. Dah tutup. Lepas tu kira. Lepas kira buat graf. Buatlah tadi. Cerita tadi tu. Nanti cuba try. Cuba try test tengok. Dapat tak? 0.7832. Ikut step yang antara tadi. Ni. Yang mana antara tadi? Ni dia. Ni. Yang antara kan? Ikut step. Mesti wajib lukis. Lepas tu wajib tulis yang satu tolak ni. Ni. Wajib. Kena pandai. Buat. Try. Belajar. Next. Dapat tak ni? Okay. Dapat tak tu? Dapat.
Okey, teruskan lagi. Buat apa pula? Rujuk je. Graf. Mesti ikut je. Lama-lama benda ni jadi senang. Okey, mana nak letak negatif? Belakang. Atau kita main belasah je. Sini positif. 2, 3, 5. Lepas tu kita buat apa? Lorek ngit. Nak cari dalam tu buat apa? Rujuk je. Mesti satu dulu. Satu tolak. 1.2. Tak. Kita kena tolak ekor ni. Bacaan dia macam mana? Penulisan dia P. Ni Z kan? Z. Kalau biru yang kiri kecil daripada macam tu. Kalau biru yang kanan kejap ni tak boleh tak sama dengan ni. Sebab kita nak yang belakang tu je. Hati-hati juga yang tu. Ni. Okey, yang ni pula besar. Gitu. Lepas tu cari. Nak cari pula dekat mana kolom dia. Tengok saya ajar satu ni. Cari dekat Z 1.2. Lepas tu lajur 3. Lepas tu lajur belakang sekali yang tolak ni lajur 5. Tengok berapa sini. Kena tolak. 1.2 tengok 3 dulu. 3 kau dapat apa entah tak tahulah. Tolong satu buku. 1.2 dengan 3 dapat apa? 0.1093. Okey. Lepas tu tolak dengan yang lajur 5 ni. Lajur 5 ni. Sebab ada 5 ni tadi lajur 5. Lajur 5 sebaris dengan dia apa? 9. Tolak 9 tu tolak belakang tau. Bukan tolak depan. Maknanya dia kena tolak dengan 0.0009. Yes. Apa dapat? 0.0905. 0.0. Ya. 4 tak? Tolak 9? Ni 9 ke? Lajur 5 ni 9? Yelah tahulah jap. Kenapa tak boleh hilang ni? Dah. 9. So tolaklah 9 belakang dia. 84 kan? Ni tolak. Sebab sekarang ni nombor awak ada banyak ni. 1.2 ni Z. 3 ni lajur tengah ni. Tu yang kau dapat sini. 5 ni yang belakang ni. So kena tengok 5. Ya, dia tulis tolak kan minus kan. Jadi 9 ni yang dekat lajur 5 tu kena tolak. Jadi 9 tu tolak ujung. Bukan tolak depan. Jadi 0.1093 tolak 9 ni. Macam tu. Kalau nak guna kalkulator macam tu lah. 0.0009. Macam tu. Kalau tak saya main tolak belakang bentuk lazim je. Skor rendah. Macam tu je. Dapat tak 1084 tu? Dapat tak? Jadi yang ni hantar balik, tulis balik 0.1084. Tengok tu, saya tak cari dah, saya buat sama je. Kenapa saya buat sama je? Sebabnya sama je 1.235, 1.235 sama dah lah. Tulis je lah, sama je confirm. Okey. So barulah kau dapat jawapan. Begitu. Yes. Okey. Jadi tak ada kebat sangat, ada kebat macam ni je. Tak adalah yang beria no tu tak ada. Memang tak ada, okey. Tak payah. Kenapa nak letak negatif? Tak. Dia hanya Z sahaja yang Z sahaja yang kita letak negatif. Z. Maksudnya paksi. Yang kita dapat ni bukan negatif. Kita dapat ni luas dia. Nilai dia tak boleh negatif sebab luas. Luas mana ada negatif positif? Mana ada negatif dia adalah positif. So dia macam luas di bawah graf. Macam itulah maknanya. Kan kebarangkalian yang memakai baju pengawas negatif 2/3. Tak logik je. Faham tak? Kebarangkalian tidak ada negatif. Sebab item dia sama. Kan? Sama tak? Yang ni 1.235, yang ni pun 1.235 sama je. Jadi samalah nilai dua-dua tu. Kan? Kalau kita cari pun samalah. Faham tak, Zat?
0.1084. Tak faham? Macam mana? Tak, macam mana? Sekarang ni 1.235 kita cari. Kita cari dah dapat nilai 0.1084. Lepas tu? Kenapa? Yang ni? Awak nak tolak ni? Ni. Satu tolak kan? Kau nak tolak belakang kan? Kau nak cari warna hijau tu. Kau nak tolak biru. Jadi kenalah cari Z dia ni. 1.235 tu. Faham tak Z? Z, kau ni lost ke apa ni? Tak Z ni. Ni adalah 1.235 ni Z. Ni, dengan ni. Sekarang kita nak cari dalam ni. So dalam ni mestilah satu ni semua kita tolak belakang, tolak depan, dapat ni. Faham? That's why kita buat macam ni. So Z ni lebih kecil, betul lah? Faham? Yang ni pula lebih apa? Besar. So kau dah cari ni, macam mana kau nak tolak kalau tak cari? Faham tak? Ni baru kebarang kalian, belum nilai. Macam mana kau nak tolak ni? Satu tolak yang 0.1084 ni. Mana kau dapat ni? Mestilah daripada jadual ni Z. Dapat? Boleh? Okay okay. Okay, last. B. Macam mana nak tulis? 100 bar coklat dipilih secara rawak. 100 dulu, tak apa. And biar. Anggarkan bilangan bar coklat yang berjisim. Jisim balik. So, P. X. X tu jisim. Lebih. Lebih. Ikut je. Lebih daripada apa? 95. Lepas tu, boleh X. Ulang balik. Nampak tak? Per dengan tolak dengan berapa tadi Min? 100 per dengan 8.097. Lepas tu P. Settlekan nilai awak tu. Tolong dapat tak? Betul dapat. Okay, thank you. 0.618. Okay. Dah okay, dah sampai sini. Buat apa saya cakap? Buat graf, wajib. Wajib buat graf. Okay, palang. So, sini adalah Z. Okay. Nak label mana Z kita ni? Kiri lagi. Negatif 0.618. Lorek kanan. Allah. Lorek kanan. Pandai. Besar tu. Jadi, dia akan buat apa tu nanti tu? Satu tolak. Faham dah? Bagus. Jadi satu kita tolak dengan PZ yang belakang. Yang saya lorekkan biru ni. Jadi tulis dulu. Pandai. Okey, lepas tu dekat mana nak cari Z? Z? Dalam jadual. So sini Z cari 0.6. Lepas tu 1. Lepas tu belakang dia ni 8. Mesti tolak jangan lupa. Bukan tolak 8. Tolak yang lajur 8. 1 ni jawapan. Lajur 8. Okey. Jadi 1 ni berapa dapat? Tolong. 0.2709. Okey, lajur 8 berapa? 26. 26. Okey, buatlah. 3, 7, 1, 6, 2. Okey. 0.2673. 26? 268. Sorry. 83, yes. Okey. Jadi, 1 tolak 0.2683. Barulah dapat jawapannya. Berapa dapat ni? 0.7317. Ini baru kebarang kalian. Soalan nak apa? Anggarkan bilangan kan? Mana ada bilangan kita 0 point? Darablah dengan berapa bar coklat tadi? 100. Itu je. So dapatlah 73.17. Takkanlah bilangan bar coklat ada perpuluhan. 73. Kenapa tak 74? So dia bukan lebih 0.17 tu barnya tak siap lagi coklatnya tu. Ni je. So, yes bilangan. Kalau bilangan darab je berapa bilangan diberi. Kalau diberi 1000 darab 1000. Kalau diberi 200 darab 200. Macam itulah. Faham? Bagus. Okay,
Habislah taburen kita. Okay? Dah habis.